Vivo X300 Pro. Handphone ni kamera dia lagi cantik tau daripada iPhone korang. Assalamualaikum guys. Hari ni barang yang ditunggu-tunggu, Vivo X300 Pro dah sampai Masnas Mobile kan. So kita nak buat video unboxing dengan review dia punya spek dengan design dalam dia sekali. So jom kita unboxing. Wow. So ini ke handphone yang saya tunggu-tunggu kan. Alright, so kita letak tepi dulu handphone dia. Kita nak tengok apa barang yang korang dapat dekat dalam. Yang dia ada dua kotak kan. So kotak yang pertama dia bagi SIM ejector, tools. Lepas tu dalam dia dapat apa lagi? Oh, dapat casing. Alright, dapat casing jenis silicon dengan manual book. Dan ada lagi satu kotak. Oh, dapat kabel USB ke Type C. Dan satu lagi, ui, bergegat ni. Ini dia. Adapter 3 pin USB ke Type C 90 watt kan. Rasa berat dia punya adapter. Okay, so yang ini dia handphone Vivo X300 Pro. So kita nak koyak dulu. Dia punya level unboxing kan memang premium lah. Tu dia. Vivo X300 Pro warna brown. Handphone ni kamera dia lagi cantik tau daripada iPhone korang. Alright, so kita nak on dulu. Kita nak aktifkan handphone ni. So korang stay tune sekejap. Alright guys, so kita dah habis setup untuk Vivo X300 Pro. So korang boleh tengok dekat tepi dia ni dia ada action button. Lepas tu dia ada power button, volume button, speaker atas, speaker bawah dan dia pakai Type C lah. Dual stereo speaker and then fingerprint dia dekat screen. Alright. So ini dia Vivo X300 Pro. So kita nak tengok dia punya spek dia macam mana. Tengok kat about phone. For Vivo X300 Pro dia pakai chipset Dimensity 9500 5G. Storage dia 512GB untuk pasaran Malaysia sahaja. Dan RAM dia boleh pergi 16 tambah 16. So total 32GB RAM. Memang sangat padu. Dan yang paling penting dia ada ni Professional Imaging Chip VS1. Yang ini untuk dia proses AI dekat kamera. Bateri dia sebesar 6010 mAh. Bagi saya boleh satu hari penggunaan. Dan yang paling menarik dekat Vivo X300 Pro ni, dia pakai Origin OS. Yang paling baru lah. Sebelum ni, Vivo yang sebelum ni dia pakai Vantage OS. So sekarang dia pakai Origin OS 6 yang lebih stable dan lebih menarik kan. So kita nak tengok dia punya screen dia. Yang ni paling best paling shock bagi saya. Screen dia sekarang dah pakai totally flat display. AMOLED display 120Hz refresh rate. Ni macam korang tengok. Dia boleh pergi ke 120Hz refresh rate. Alright. Okay, mantap. Lepas tu dia punya sound memang sangat padu lah. Sekejap saya pasang lagu untuk korang.